Saya tahu anda semua datang sendiri, pakai motor sendiri, pakai kereta sendiri, ambil makan sendiri, ambil minum sendiri. Saya nak ucapkan terima kasih kerana anda datang sendiri. Semua pun kita tak bagi wang. Itulah semangat Pakatan Rakyat. Hari ini Pakatan Rakyat 1 Parlimen 4 negeri 5 calon telah selamat menghabiskan proses penamaan calon. Kita lawan apa lagi? Kita lawan kemungkaran, kita lawan Barisan Nasional. Dan hari ini untuk saya bukan sahaja sebagai pengurusi Pakatan Rakyat Negeri Pulau Pinang, tapi juga sebagai Setiausaha Agung DAP. Kita menerusi kuasa rakyat. Kita telah mengalahkan usaha Barisan Nasional untuk sabotaj kempen DAP sebelum kita menang. Hari ini sungguh pun mereka berusaha selama 48 jam sebelum penamaan calon untuk menafikan hak DAP menggunakan simbol roket, tapi menerusi kuasa rakyat, menerusi suara rakyat, BN terpaksa tunduk kepala. Roket boleh digunakan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dalam PAS, kepada rakan-rakan dalam PKR kerana sedia berdiri bersama mengalahkan kempen sabotaj Barisan Nasional. Dan kita bersedia, kalau tak boleh gunakan simbol roket, kita bersedia menggunakan simbol bulan PAS di Pulau. Dan kita juga bersedia menggunakan simbol mata PKR di Sabah Sarawak. Sekarang sudah tak ada beza. Saya bukan saja Ketua Menteri DAP Pulau Pinang pertama di dalam sejarah Malaysia. Saya sekarang juga Ketua Menteri Pulau Pinang PAS yang pertama. Saya juga Ketua Menteri Pulau Pinang PKR pertama. Kita sekarang tak ada beza. Kita semua dalam Pakatan Rakyat, harapan rakyat untuk masa depan anak-anak kita. Saya dengan rendah diri ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, kepada semua rakyat Malaysia yang berikan sokongan dalam 48 jam yang sungguh susah untuk kita. Kerana kita ingat kita telah hilang roket, tapi kita bersyukur hari ini roket hidup semula. Percaya kuasa rakyat yang ditunjukkan hari ini, di mana dapat hidupkan roket semula, ini akan dibawa terus ke hari perkembangan undi 5 hari bulan Mei, di mana kita akan kuburkan Barisan Nasional. 5 hari bulan Mei, hari bersejarah, kerana bukan sahaja kita tumbangkan BN, tapi kuasa rakyat boleh hidup di Malaysia. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Mari kita balik, rehat sekejap, tapi kita kena mula kerja. Boleh tak? Boleh! Ingat, ini hanya permulaan. Masa lagi panjang. Tapi 15 hari, marilah kita berjuang bersungguh-sungguh, kerana 15 hari akan menentukan nasib 5 tahun akan datang. Boleh tak? Boleh!
rakyat. Hidup rakyat. Terima kasih. Nandri Wanakkam.